Okay, kita ke very the last piece punya ayam guys Okay dah habis. Sekarang so, saya bakal tuangkan air. Okay, saya bakal tuangkan air ke dalam and naikkan lagi suhunya kepada 1000 ataupun 1200 macam tu, biarkan saja heat, biarkan saja lagi, orang cakap lagi panas. Saya akan tutup after that dan kita biarkanlah sejenak dalam sekitar beberapa minit macam tu. Ya, okay. So, saya tuangkan air. So, dah habis tuangkan air. Jadi insyaAllah nanti ayam dia akan cepat masak. Ya, bila kita tambah air and then kita akan kita tutup. Naikkan suhu kepada 1000. Kita biarkan selama beberapa minit dan kita seperti jangan lupa tahu untuk rajin-rajinkan juga, buka, cek, dan kacau-kacau, kawan-kawan. Dan kita biarkanlah sampai ianya benar-benar masak, sampai ianya benar-benar masak. Semua sudah siap, kita boleh switch off induction cooker dan kita dah boleh menghidangkan. So kita cuba jenguk bismillah. Tutup rajin-rajin gaulkan. Dan saya bakal naikkan suhunya kepada 1200. Kita tengok ni kuah kicap macam mana. Tambah lagi air sikit. So biar dia punya ayam tu cepat masak. Biarkan selama beberapa minit. And jangan lupa guys untuk keep on kena sekejap tu, jangan lupa lah dalam sekejap, dalam few minutes buka, rajin-rajin tengok, cek dan kacau. Jangan biarkan macam itu all the way tu guys, sebab takut nanti hangus dia punya, orang cakap dia punya masakan, dia punya kuah ke apa, bahagian bawah dia sebenarnya nanti jadi hangus. Itu kita tak mahu, kalau boleh kan. So kita kena rajin-rajin. Alright, so nanti once dah siap, ayam dia dah betul-betul masak. Yes, so inilah menu saya untuk hari ni, ayam masak kicap versi Mars. Dia saya tak membubuhkan garam tu guys Yes.
Okay, kita tutup lagi. Saya turunkan suhu dia sedikit ke menjadi kepada 1000. Ya. So, saya kalau bila memasak ni guys, saya suka macam saya ada waktu untuk naikkan sedikit suhunya. Naik turun suhu. Lepas tu kalau tu saya nak naikkan sedikit, saya naikkan lagi. Macam itu. So, itulah dia masakan versi saya. Versi Mas. Okay, sebenarnya. Kacau. Okay, so saya akan cuba test. Okay, menggunakan garpu ni atau garpu. Saya nak try cucuk dekat isi ayam ni. Dah masak dulu. Saya cuba testing. Saya akan letakkan di pinggan. So, kalau sekiranya masih belum masak, kita masukkan kembali. Yang ni kita biarkan dia masak lah. Ya. Belum. Lagi sekejap lagi, kasih lagi beberapa minit. Tambah lagi air. Gekak guys. Panas. So, saya pun tak pernah cuba yang kicap dari jenama Indofood. So, this is my first time. So, kebetulan ayah saya kan pernah jejak Indonesia kan. Jadi dia beli kicap tu di sana. So, saya fikirlah nak buat ayam masak kicap. I think this time ayam dia dah empuk, dah masak. Okay. So, saya tak nak sampai ayam dia tak masak betul kan. So, ni nak masuk perut guys. Saya dengan ayah saya nak makan ni. Yes, bagi saya dah masak. Dan bila kita cuba untuk apa tu ceku, ya, ceku dengan garpu, dia mudah satu, dia mudah untuk nak di apa nak cakap mudah untuk kita nak ya perkataan tu mudah untuk kita pecahkan dia. Okey, mudah untuk kita pecahkan dia. Lagi satu, dia tak berdarah. So, masukkan balik. Okey, dah tutup. Dan kita boleh matikan.